Kalau aku cakap zaman dulu, ada manusia kuat sampai boleh baling batu sebesar kereta ke tengah sungai. Kau percaya tak? Ini bukan cerita Avengers tau, ni kisah betul dari sejarah Melayu. Nama dia Badang. Dulu-dulu, kat Temasek Singapura zaman lama, ada seorang hamba kerja kuat gila nama dia Badang. Hari-hari bersihkan kebun tapi hasil tak banyak. Satu malam dia perasan, makanan yang dia tinggalkan asyik hilang. Macam ada hantu makan nasi goreng dia. Rupa-rupanya bukan hantu, tapi jin sungai. Jin tu tengah sapu semua makanan tu. Badang pun tangkap jin tu. Jin tu merayu, lepaslah aku, nanti aku bagi kau kekuatan luar biasa. Jin tu pun muntah benda pelik. Dan jin kata, makan ni. Badang pun makan. Tapi lepas tu, boom, terus jadi kuat luar biasa. Lepas tu Badang boleh cabut pokok besar macam batang serai, angkat batu macam angkat bantal. Sampai raja dengar dan jadikan dia hulu balang istana. Suatu hari, datang pula orang kuat dari India. Nama dia Nadi Bijaya, nak lawan Badang. Diorang pun lawan angkat batu. Badang tenang-tenang je, terus angkat dan baling batu tu sampai jatuh ke sungai. Batu tu betul-betul pernah wujud, tahu. Orang panggil batu Badang. Badang bukan guna kuasa untuk tunjuk lagak. Dia guna untuk bantu orang dan berkhidmat pada raja. Jadi pengajarannya, kekuatan sebenar bukan pada otot, tapi pada hati yang jujur dan rajin.